Jadi kita tanya balik pada orang Gombok mana ni. Adakah naik minyak itu ketetapan Allah atau semua yang berlaku adalah ketetapan Allah? Jawabnya, semua yang berlaku ketetapan Allah. Betul tak? Turun pun ketetapan Allah, naik pun ketetapan. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah wajib beriktikad Allah menentukan segala-galanya sejak daripada azali. Masya Allahu kana, apa yang Tuhan kehendak pasti berlaku. Maka baik berlaku, jahat pun berlaku, yang kita suka pun berlaku, yang kita marah pun berlaku juga. Maka sebab tu dikata yang keenam rukun iman dengan qada dan qadar, sama ada baik atau buruk. Betul tak? Maka naik minyak baik ke buruk? Buruk. Turun minyak baik. Siapa yang nak buruk? Dulu orang nak turun minyak RM1.50, kita tak mau. Betul tak? Jadi batu Allah kata salah kita. Ma asabakum min sayyi'ah famin nafsi. Apa yang menimpa kamu perkara yang tidak baik sebenarnya salah kamu. Tadi Allah ingat pula depan. Wa ma asabakum min hasanah faminallah. Apa yang kena kepada kamu perkara yang baik, maka kita kata ini daripada Allah. Dan yang tidak baik, ini kejahatan manusia. Jangan kata kepada Allah. Makna kalau buruk daripada kita punya sebab, jangan marah takdir, jangan salahkan ketentuan. Walaupun kullun min indillah, semua hakikatnya daripada Allah, tapi syariatnya yang jahat kita yang buat. Allah hanya buat yang baik kepada kita. Kalau kita jawab gitu, nak kita suka-suka sewenang-wenang boleh naik harga. Sedangkan Nabi pesan dalam kitab-kitab hadis, jumpa dalam bab-bab jual beli, kita akan jumpa Nabi melarang menaikkan harga yang menyusahkan orang ramai. Betul tak? Dah. Jadi Nabi tak faham ke ketentuan Allah? Kenapa Nabi haramkan naik harga? Kenapa Nabi haramkan dalam bab muamalat potong harga orang? Kenapa Nabi haramkan dalam bab muamalat kita beli segala barang kan kita jual balik dengan harga lebih tinggi? Kerana orang terpaksa beli. Maka minyak ada pilihan tak bagi kita? Tak ada, kena beli juga. Semua orang kena beli. Nah, maka berlakulah kesusahan. Kita yang orang yang gaji 10,000 tak ada masalah. 4 riyal seliter dia boleh isi lagi. Minyak 100 isi penuh taki. Tapi kita yang gaji 1,500, yang gaji 850 JKK, faham tak? Betul tak? Yang kerja tukang kebun, yang jadi sekretariat aja, pengawal di hospital, bawa lori ayam, masalah. Betul tak? Kalau gitu senang letak di balai polis, nak ajar semua polis. Bila ada orang mari mengadu, apa cik? Sarjan tanya, ada apa hal? Ini nak mengadu pak cik ni, orang ni nama sekian-sekian, gambar gini-gini je, tipu kita duit je, ambil wak lari habis wak lari ya. Polis kata, baliklah pak cik, itu ketentuan Allah, jangan report. Betul tak? Hancur negara kita kalau semua polis jawab gitu. Nak? Dah sungguh kan? Jadi kita ikutlah nak jadi apa pun. Nak? Tengah nak lintas jalan, tengok lori straight mari kat kita. Ataupun tengah sembang kedai kopi tepi jalan kan? Ada kan kedai-kedai warung tepi jalan. Nak? Relax, nyanda je barang roti canang. Dodo lori, laju lah. Tayar pancit straight mari kat kita. Orang lari belakang, kita tak lari. Lari. Jangan lari, ketentuan Allah. Faham tak? Acur lebur kita.